Yo, assalamualaikum. Bersama saya lagi dengan Yudi. Dan hari ni kita akan memainkan game Minecraft lagi, guys. Aku tak boleh lah. Minecraft ni tak boleh. Aku memang berapa bulan, dah hampir setengah tahun tak main Minecraft ni. Jadi aku nak main balik lah ya. So, sebelum video ni start, aku nak korang pijak button like, subscribe, okay? So, jom kita start main Minecraft. Okay, jadi kita akan memainkan Minecraft hardcore. Aku tak tahu. Aku tak pernah main hardcore sebelum ni. Kita try lah ya. Kalau aku mati, aku takkan sambung lagi series hardcore ni lah. Okay, so jom. Kalau boleh aku nak sampai tamat lah. Tapi sampai habis lah please. Okay. Terus kau ni hardcore je. Aku malas nak tukar. Jadi tukar jadi hard. Lepas ni kita show koordinat. Display game cheat. Ni tak main lah cheat. Mana boleh kita main ni, mana boleh main cheat kan. So let's go. Kita play. Okay guys, kita sudah berada dalam worldnya. Dan kita berada di sebuah tanah yang sangat luas. Wadaw. Okay, kan ada kambing. Kita bunuh kambing dulu. Dah halang. Kita boleh terus buat back nanti. Jangan lari. Jangan lari kau babi. Bukan babi. Apa namanya? Kambing. Bidi. Salah. Jap. Skin aku asal jadi macam ni. Nah. Okay, sambung. Jadi dekat aku ni serangan monster jadi lebih kuat ya. Jadi kita tak boleh lawan monster dengan tangan kosong guys. Kita kena ada perisai, armor. Kena ada pertahanan lah. Aku pun sedikit lupa saya nak main Minecraft ni. Aku masih ingat basic je lah. Tapi update-nya aku tak tahu. Jadi kita akan tengok ada update apa je. Alright. Kita crafting. Senjata kita pakai yang ni dulu, yang biasa. Kapak. Okay. Lembu. Kita kumpulkan makanan. Sebab nanti kita akan masak je. Oh, macam ni yang main hardcore. Oh, ada batu. Nak ambil batu dulu atau nak pergi sana terus? Sana terus ayo. Aku tak nak. Ni kita santai je. Minecraft ni game santai. Jangan terlalu terburu-buru. Ya, ada lebah. Ada bee. Adakah ada village di sini? Aku harap ada village lah supaya lebih senang perjalanan aku. Kita dekat biome akasia. Tak ada village guys. Jadi kita kena pergi sana. Okay, ke sana. Ada lembu di sini. Aku sangat rindukan Minecraft guys. Please lah. Aku rindu. Ada pumpkin. Labu ni kita ambil. Kita boleh buat macam-macam nanti.
Right, ada anjing. Ada anjir. Okey, ada kami lagi. Mantap. Kita dah boleh terus buat katil. Eh. Tinggal. Aku rasa mustahil nak jumpa village kat sini. Sebab ya kita pun kat hutan. Mana ada village kat hutan kan? Aku cuba tak nak kena damage. Kena fall damage. Kalau tak nanti aku kena makan. Kena makan tu yang payah tu. Aduh, alamak. Ini dia wolf. Oh, ada macam gua. Apa itu? Aku tak nak masuk. Kita ambil batu lah. Kita jangan masuk dalam. Kita ambil batu. Ambil batu. Lepas kita belah dari sini. Okay dah, kita dah ambil batu. So, jom kita belah. Aku nak beritahu sikit kenapa aku jarang upload. Ya sebab ni semua game aku main rasa bosan guys, sumpah. Kau rasa macam aku juga tak guys? Zaman sekarang ni orang dah tak banyak main game. Kalau main game pun sikit je. Sebab semuanya main TikTok. Main game pun jarang dah sekarang guys. Betul tak? Aku agak kesunyian sikit. Sebab tu aku jarang upload. Tak tahu lah. Aku rasa bosan. Oh, ada gua. Aku rasa tempat kita buat rumah sesuai kot kat sini. Sebab aku tak ada niat pun nak buat rumah dekat village. Sebab itu akan memperusak aku punya apa tu namanya? Aku punya kebijaksanaan dalam main game. Dia akan ganggu gameplay aku. Jadi aku kena create semua dari awal. Aku tak nak mencuri. I don't like mencuri. Kalau mencuri hati penonton tak apa. Aku rasa terlalu jauh dah ni. Ya aku rasa di survival hardcore ni aku akan buat rumah dekat dalam ni. Buat nak malam guys, tengok tu. Aku kena buat rumah perlindungan cepat. Ya. Macam ini. Tutup. Nanti pandai-pandai lah. Okay, mantap. Sekarang gali ke bawah. Sorry lag sikit, tak tahu lah. Minecraft aku sekarang memang lag gila. Sorry lah ya. Phone kentang. Okay, sementara aku akan taruh karakter kat sini.
kita dah boleh buat tools batu. Dan ya, kita akan buat tools yang lain. Shovel, pedang, kapak. Taruh sini. Sudah, dan aku nak buat pintu. Tak ada kayu guys, tak ada kayu. Sekejap, kita ambil kayu. Oh, dah malam. Okey, mantap. Yang penting kita dah ambil kayu. Kita boleh buat door. Please, cepat. Sana. Mantap. Kita buat furnace. Mana? Furnace. Kita bakar kayu kita untuk buat charcoal. Dan kita akan buat bed. Mantap. Taruh sini dulu. Tidur. Mantap. I love it. Alright. Kita akan buat torch. Torch ni kita pakai nanti. Wah, ada coal. Mantap. Love it. Situ je. Aku pun tak tahu nak buat besar mana. Sebab ni macam rumah. Ya, rumah biasa. Rumah kecil-kecilan. Aku tak ada niat nak buat bandar ke apa, tak ada. Malas. 2, 3, 4. 4 cukup ke? 4 cukup ke? Tak sini. Kalau 4 macam kurang lebar. 5 lah, 5. Okay, mantap. Dah ada coal kat sini. Dia kenapa jadi macam ni? Okay guys, sebelah dah siap. Sebelah sana belum. Penat. Kuli. Jadi kuli guys. Salah buat. Salah buat guys. Aduh. Kita buat pickaxe pula. Kita buat X. Tekan tanda dan cahayakan tempat ni supaya kalau aku jalan-jalan aku ingat. Dah lama. Pop. Aku nak pindahkan aku punya ni ke tepi lah. Aku suka duduk tepi-tepi. Okay, jom sambung. Okay guys, kita dah siap. Mantap. Boleh tahan penat juga. Sebab aku dah lama tak main Minecraft dan sakit pula aku main Minecraft lama-lama. So, ni adalah rumah sementara aku. Dan kita akan mempercantik rumah ni. Lagnya lag sikit, tak apalah ya.
akan taruh bukan crafting table. Crafting table kita taruh sini. Kejap ya. Kita buat stairs. Taruh sini untuk kita naik. Mantap. Right. Mantap. Instru motor guys. Mantap, I love it. Mantap Ferguson. So, sebelah sini akan ada chest nanti. Chest. Kau sini menghalang lah. Tak perlu. Okay, tekan lubangkan ni untuk taruh bed kita. Biar nampak macam tidur kat lantai. Pop sini. Mana? Pop. Aku memang buruk. Skill aku memang buruk dari dekat building. Tapi boleh lah. Mana? Yes, tidur kat batu. Mantap. Okay, kita tidur bawah ni. Alright, nanti aku betulkan lah. Aku malas sekarang ni. Kita tinggal ambil crafting table kita. Ni nanti ada chest. Ni pun chest. Ni biar kosong. Taruh sini lah. Sini furnace taruh bawah. Kot bawah lah. Dah malam guys. Tidur dulu. Pop. Kan dah malam. Okay. Minum dulu guys. Mantap. Wih, apa hal ni? Oh, kita akan bangun macam tu So, kita nak tengok dulu sekeliling. Okay, tak ada monster. Kita nak ambil kayu. Mantap. Kita ambil kayu sebanyak mungkin. Apa tu? Bukan. Nak village. Untuk pergi ke gua aku masih belum bersedia ya. Aku masih ingin santai-santai dulu. I love kedamaian. Cinta damai. Kita ambil kayu sebanyak mungkin. Ada lagu. Benda yang aku suka di Minecraft ialah lagunya guys. Lagu ni sangat menenang. Apa ni? Ini nak kena bantai ni. Nak ratakan jap. Nanti pandai-pandai lah aku betul kan. Aku nak ratakan sebenarnya. Kenapa tak ada biji benda dia? Aku perlukan dia punya sapling. Dia punya biji-biji. Okey, ada. Mantap. Ini kita kena kumpul untuk rumah kita, untuk kita tanam nanti. Mantap. Okey, kenapa aku nak ambil batu-batu tadi? Kayu-kayu tu untuk aku buat ni. Furnace ini. Untuk kita masak makanan. Lagunya sangat nyantai.
Taruh ni. Mantap. Okay, aku rasa aku nak buat tempat penyimpanan. Cukup. Pop. Pop. Dekat tangga apa? Pop. Mantap. Nanti aku tambah lagi cas banyak sikit nanti. Alright. Oh, cepatnya makanan aku masak. I love it. Tenangnya Minecraft ni. Tapi sunyi guys, sumpah. Sunyi. Dia berbeza kalau korang main dengan member guys, sumpah. Tapi member aku tak ada, diorang dah tak ada Minecraft lah. Diorang dah delete. Ya, sentuhlah. Minecraft ni bukan game yang kecil, besar game ni. So lag sikit, ada bug-bug. Memang diorang delete lah kot. So aku tak boleh lah. So siapa yang nak main Minecraft bersama aku, korang boleh add aku ni Slime Rimura ni. Boleh add, aku boleh main sama-sama. Ya, Minecraft ni game santai dan boleh lepaskan korang punya kreativiti, kreativiti korang kat sini. Korang boleh lepaskan korang punya idea. Game Minecraft memang game seronok guys, sumpah. Cuma dia jadi tak seronok kalau korang main sorang-sorang. Dengan lagu dia santai. Okay guys, aku rasa itu saja untuk video Minecraft hardcore kali ni. Korang enjoy dengan gameplay aku yang tak seberapa ini. Ya, nama aku Daniel Lee. Jumpa lagi di video akan datang. Bye bye. Jangan lupa like, subscribe and share. Bye semua. Bye.